Pertamanya terlalu bersyukur. perasaan Puan Terlalu lepas bersyukur, Puan terlalu berjaya gembira, capai terlalu Puan punya teruja, target? semua ada. Bukan capai sahaja, Disebabkan tapi pada turun saya, lagi, kurang saya lagi rasa apa macam yang Puan tak boleh capai. targetkan. Lepas tu Mulanya Puan memang punya tak boleh bacaan capai, tapi kencing manis pun Alhamdulillah A1C Puan pun Puan izin berjaya Allah turun. juga Puan dengan berjaya capai tingginya bacaan perhatian paling dari rendah suami yang Puan juga, pernah capai dapat sebelum dengan ni. anak-anak So juga, saya nak tanyalah, apa dia kena perasaan mengerti Puan dapat ibunya achieve ni? Apa Cakap perasaan tu ibu Puan diet jangan lepas nanti ibu Puan walaupun berjaya diorang capai tengah Puan makan punya apa target? semua kan, Bukan capai ibu sahaja, anak beli tapi sakit turun ibu. lagi, kurang Ibu lagi diet. apa yang Puan Santai je, targetkan. ibu diet, Lepas ibu tu tengah Puan punya diet. bacaan kencing manis pun Saya pernah buat pergi kenduri, A1C saya Puan bawa pun nasi Puan sendiri, berjaya saya turun. bawa Puan lauk berjaya sendiri, capai saya bacaan bawa paling apa rendah tu yang Puan bekas pernah capai telur, sebelum masa ni. tu kan So saya nak tanyalah, diet apa telur kan, perasaan saya bawa Puan dapat telur achieve sendiri, ni? orang Apa panas sendiri je. perasaan Saya kata tak Puan kisah, janji aku lepas berada di Puan landasan berjaya betul. capai Puan punya target? Bukan capai Nah. sahaja, tapi Kita nak turun kena lagi, kurang lagi apa yang Puan Contoh mungkin kita targetkan. macam Lepas tu Puan punya mana bacaan boleh, kencing manis kita pun dah lah A1C Puan weekend je Puan kan. berjaya turun. Puan berjaya sekejap capai je. bacaan Tapi paling rasa rendah macam yang Puan pernah capai sebelum ni. Rezekinya tak So saya nak tanyalah, apa perasaan Puan dapat achieve ni? kita tak boleh. Apa Kalau boleh perasaan kita Puan dah lepas nak Puan berjaya capai Puan punya mindset tu, target? dan kita Bukan terus capai dekat sahaja, atas tapi landasan turun kita. lagi, Okey, kurang Puan lagi Laila, apa yang Puan terima kasih targetkan. banyak-banyak Lepas tu atas Puan punya perkongsian bacaan Puan kencing Laila, manis pun sedikit sebanyak boleh bagi semangat Puan berjaya kita turun. semua Puan berjaya untuk capai terus bacaan ada paling rendah landasan yang Puan pernah yang capai betul. sebelum ni. Ya, So betul. saya nak tanyalah, apa perasaan Puan dapat achieve walaupun ni? kita punya Apa program ni dah habis, perasaan tapi Puan kita masih dah lagi nak lepas teruskan Puan berjaya berjaya capai kesihatan Puan punya kita, target? berat Bukan badan capai kita, sahaja, tapi kita nak turun kena lagi, sekian kurang saja lagi juga. apa yang Bukan Puan habis sahaja targetkan. Lepas tu So, Puan punya bacaan kencing kita manis tak payah pun jaga dah. Dah tak payah nak diet. Puan Tak boleh Puan lah. berjaya Kita teruskan turun. juga. Puan Sebab berjaya apa? capai Bukan bacaan sahaja paling kita nak rendah ada yang berat Puan badan, pernah capai tapi sebelum ni. kesihatan juga. So saya nak tanyalah, So apa sekali perasaan lagi Puan tahniah dapat Puan achieve ni? Laila. Apa Terima kasih perasaan banyak-banyak. Puan Lepas atas Puan kesediaan berjaya Puan untuk capai kongsikan Puan punya target? pada kami Bukan semua, capai sahaja, dan tahniah tapi juga atas turun lagi, pencapaian kurang yang lagi Puan apa dah yang capai Puan sepanjang targetkan. 88 Lepas tu hari Puan punya